Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurunisha binti Muhammad Shah dari Alur Gajah, Melaka. Sekarang ini saya sedang bertugas sebagai seorang pensyarah di IPT. Alhamdulillah, saya telah lulus terampil dalam Sijil Kemahiran Malaysia Digital Marketing. Walaupun saya telah bertugas sebagai seorang pensyarah, bagi saya setiap orang bukan sahaja perlu ada pengetahuan dalam bidang teori, tetapi juga perlu ada kemahiran yang membolehkan dia tahu dan boleh buat dalam sesuatu perkara. Jadi saya mempunyai pengetahuan dalam digital marketing. Siapa nak membuktikan? Sebab itulah saya ambil SKM. Dan Alhamdulillah saya telah diperakui terampil dalam digital marketing ini. Dan selepas ini insya-Allah saya akan saya akan teruskan dalam bidang digital marketing ini. Dan sebenarnya saya mempunyai satu impian untuk menjadi seorang TV instructor. Saya nak ajak ramai lagi orang dekat luar sana untuk masuk dan dapatkan sijil dalam bidang TVET walaupun mereka telah mempunyai sijil akademik. Sebab apa? Satu hari nanti insya-Allah kita tidak tahu bila kita nak minta kerja nanti, mungkin orang akan tanya kualiti akademik kita dan pada masa sama orang akan tanya juga apa kualiti kemahiran kita, dan itu hanya boleh dibuktikan melalui TVET ataupun melalui sijil kemahiran. Terima kasih diucapkan kepada INSAF yang telah memberi peluang kepada saya untuk dapatkan sijil digital marketing saya di sini. Saya juga ingin menyeru sahabat-sahabat di luar sana, jika ingin dapatkan sijil dalam bidang TVET, boleh kontak INSAF. InsyaAllah perkhidmatannya sungguh terbaik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razman Pasinon, menjalankan bisnes media production. Di sini saya baru mengambil SKM level 3 digital marketing. Kita sebagai yang pernah buat digital marketing, kita perlu iktirafkan pengetahuan yang kita ada dengan SKM ni. Berurusan dengan INSAF ni, yang INSAF buat, kita terasa SKM ni penting untuk kita ambil. Dengan SKM, kita dapat iktirafkan apa pengalaman kita terdahulu. Dengan SKM tu juga kita akan dapat add value kepada apa yang kita buat. Memang perlu yang di luar sana mengambil SKM untuk iktiraf apa pengalaman terdahulu kita. Saya Nur Hasim bin Osman. Saya asal daripada Johor. Hari ini saya ambil penilaian SKM 3 Digital Marketing Operation. Sebelum ni saya banyak ambil secara self learning dekat internet. Tapi bila saya kenal program SKM ni, so saya sebelum ni saya ambil Sales and Marketing Operation. So after that saya faham ada Digital Marketing Operation juga. So saya ambil lah, dan seterusnya after ni saya akan sambung, dan mungkin lah memang saya akan sambung lagi SKM 4, SKM 5 dan bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang saya lah. Saya pengurusan INSAF semua memudahkan, alhamdulillah, dan saya memang sangat sarankan kepada anda di luar sana yang tengah mencari certification terutamanya digital marketing. Okey, memang susah. Kalau dalam online pun ada yang berbayar harga USD, tapi dekat Malaysia sebenarnya kalau anda nak tahu dah ada badan, ada Jabatan Pembangunan Kemahiran yang mengeluarkan sijil digital marketing.